Anda baru je nak memulakan bisnes tapi tak tahu macam mana nak mulakan dengan cara yang senang. Nak tak saya kongsikan satu cara macam mana korang boleh dapatkan income 3,000 ke 16,000 sebulan dengan cara yang paling senang dan yang paling bestnya semua orang boleh buat punya. Macam mana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan teknik 2 step. Sebelum saya terangkan teknik 2 step ni, korang kena tahu apa itu user. User ni bermaksud kita daftarkan orang tu sebagai user saja. Maksudnya dia pengguna saja. Dia tak buat bisnes. Contoh user siapa? Atuk nenek kita, mak ayah kita kan. Takkan kita nak paksa dia dah tua suruh buat bisnes? Tak adalah. Jadi mereka ni, jadi biasanya kita daftarkan saja dan kita suruh dia guna. Dan user ni kalau boleh biar kekal nombor lama supaya dia kekal guna. Top up je tiap-tiap bulan. Yang kedua pula, smart user. Nama dia pun user juga. So dia pengguna tapi pada masa yang sama dia smart. Smart ni bermaksud dia ikut kita buat duit juga dan sama-sama follow kita buat 2 step. Dia nak buat duit tapi dia tak buat duit ikut cara dia. Dia buat duit ikut cara kita juga 2 step. Itulah smart user. Jadi dalam teknik 2 step ni, nama pun dia 2 step kan. Jadi maksudnya dia kena buat 2 langkah saja. Langkah yang pertama, step 1, anda perlu daftarkan 10 user. Maksudnya 10 orang ni guna saja. Contoh atuk, nenek, mak, ayah, suami, isteri ke, anak ke kan. Yang mana anda rasa yang orang dekat-dekat yang kita boleh daftarkan saja sebagai pengguna je. As long dapat SIM card, data, dapat takaful free, cukup. Kau tak payah buat duit pun tak apa. Guna je, kekal nombor lama. Jadi step pertama, daftar 10 orang user. Step yang kedua, korang hanya perlu daftarkan 10 orang smart user. Step 1, 10 user. Step 2, 10 smart user. 10 smart user ni bermaksud orang yang jadi pengguna SIM card luar pada masa yang sama dia mindset bisnes. Dia pun nak buat duit tetapi dengan copy kita buat teknik 2 step. Jadi dengan 2 step ini saja, 10 user, 10 smart user, korang boleh dapat income 3,000 ke 16,000 sebulan. Okey tak? Macam mana boleh daftar 20 orang dapat income sampai 16,000? Macam tak masuk akal kan? Kat sini saya terangkan. Saya nak bagi tahu matematik dia takkan menipu punya. Jadi cara dia macam mana? First, korang kena guna SIM card BIS. Kalau korang dah memang guna SIM card BIS, maka teruskan. Kalau korang bukan pengguna SIM card BIS, korang upgrade lah membership korang kepada BIS. Sebab apa? Bila korang ni BIS member, maka commission akan dapat paling maksimum, iaitu tier 1 10%, tier 2 3%, tier 3 13%, 10, 3, 13%. Ni paling maksimum. Barulah daftar 20 orang boleh dapat 16,000. Jadi selepas tu apa perlu buat? Korang settlekan lah teknik 2 step tu. Jadi total dekat tier 1 korang tu dah ada seramai 20 orang. Kita ambil lah kiraan. Katakanlah 20 orang ni mereka ni top up RM35. Dekat tier 1 kita dapat 10%. Jadi total commission kita dapat sebanyak RM70. Ini untuk 20 orang punya top up 35 lah. Andaikanlah 20 orang ni dia top up RM60. So tier 1 kita dapat commission 10%. Jadi income yang kita dapat adalah sebanyak RM120. Baru RM120 macam mana boleh income 16,000? Tunggu. Ingat tak? Dekat step yang kedua, korang daftarkan 10 orang smart user. Betul? Jadi smart user ni mindset mereka nak buat duit dan ikut kita sama-sama buat 2 step. Jadi mereka ini buat kerja yang sama. Buat step 1, daftarkan 10 user bawah mereka, dan buat step 2, daftarkan 10 smart user bawah mereka juga. Jadi bayangkanlah 10 orang smart user tu dia daftarkan 10 orang user step 1 dia. Jadi dekat situ dah jadi 100 orang user dekat tier 2 korang. Dan benda yang sama juga, 10 orang smart user korang tu dia buat step 2, daftarkan 10 smart user bawah dia. Jadi dekat situ dah jadi 100 orang smart user dekat tier 2 korang. So total di tier 2 tu dah jadi 200 orang. Katakanlah 200 orang ni mereka top up RM35. So commission dekat tier 2 3%, kita dah dapat income sebanyak RM210. Andai katalah 200 orang ni semua top up 60. So kita dapat income sebanyak RM360. Baru 360, macam mana boleh 16,000? Tunggu. Perkara yang sama berlaku dekat 100 orang smart user di tier 2 kita. Mereka ni mindset nak buat duit pada masa yang sama follow buat 2 step. Jadi 100 orang smart user ni dia buat step 1 di bawah dia. So daftarkan 10 orang user. 100 orang daftarkan 10 orang user. Dekat tier 3 kita dah jadi 1,000 orang user. Sama juga 100 orang smart user ni dia settlekan step 2, daftar 10 smart user. Dah jadi 1,000 smart user dekat tier 3 kita. Jadi total di tier 3 kita tu dah ada 2,000 orang. Andai katalah 2,000 orang ni semua top up RM35. So kita dah dapat income sebanyak RM9,100.
Dan andai katalah semua 2,000 orang ni top up RM60, so kita dah dapat income sebanyak RM15,600 guys. So kita kira balik, katakanlah tier 1, 2 dan 3 ni semua top up RM35, kita akan dapat income sebanyak RM9,380. Dan katakanlah tier 1, 2, 3 ni semua top up RM60, jadi kita boleh dapat income sebanyak RM16,080 guys. Dah sampai kan RM16,000. Jadi konsep dia 2 step je. Bayangkanlah income yang kita dapat tu bukan sekali, income kita dapat tu berkali-kali, sebab mereka akan top up tiap-tiap bulan. Lagi pula user semua kekal nombor lama. Dahsyat. Memang income pasif habis lah. Namun macam mana pun, kiraan di atas kertas memang betul tepat apa yang saya bagi tahu, tapi di atas kertas takkan sama bila kita buat secara praktikal di lapangan. Sebab apa? Sebab tak semua orang akan betul-betul follow 2 step. Tak semua orang akan guna SIM card semua top up. Ada yang tak guna, buang SIM card dan sebagainya. Jadi andai katalah kalau 100% terjadi, kita memang dapat income sebanyak RM16,000 sebulan. Tapi katakanlah separuh saja yang menjadi, so kita tetap dapat income RM8,000 sebulan. Okey, saya rasa masih banyak 50% tu. Andai kata 20% saja yang berjaya, kita masih dapat income RM3,000 sebulan guys. Jadi bayangkanlah daftar 20 orang dapat income RM3,000 sebulan. Okey tak? Bukan sekali berkali-kali tiap-tiap bulan. So that's why saya beritahu untuk orang yang masih baru, apa kerja korang? Buat je teknik 2 step. Pastikan ada 10 user, kalau boleh biar MNP, dan 10 smart user tu kalau boleh biar dia ambil SIM card BIS. Settle benda ni, lepas tu korang nak daftar lebih ramai pun silakan. Tapi fokus teknik 2 step ni dulu. Sebab kalau dia jadi, memang senyumlah korang. Tiap-tiap bulan RM3,000 dalam akaun bank tak lari. Sebagai galakan untuk anda settlekan 2 step ni, saya nak bagi anda insentif cash sebanyak RM600 guys. Syarat dia sangat mudah. Anda hanya perlu lengkapkan 20 pendaftaran ni dalam masa 60 hari. As long ada 10 orang yang buat MNP dan 10 orang yang beli SIM card BIS, anda dah boleh claim cash tersebut. Tapi jangan risau, kalau anda tak sempat selesaikan dalam masa 60 hari, tak apa, anda settlekan juga walaupun dah terlebih daripada 60 hari tu, sebab anda still boleh claim cash sebanyak RM300. Yang penting settlekan 2 step tu. All the best.